Mandarin yang selalu orang Cina cakap, part 6. So korang pernah tak korang keluar, korang pergi mall kan, lepas tu korang dengar ada orang Cina ni cakap sui pian lah, sui pian lah. Okay, contoh orang A cakap dengan orang B. Orang A ni tanya dia, ni awak nak ikut? Awak nak yang mana? Lepas tu orang B jawab dekat dia, sui pian lah, suka hati lah. Maksud sui pian ialah suka hati ataupun ikut kau je. Perkataan ni antara yang common juga kita dengar dekat luar. Tapi bila kita dengar, kita tend to rasa macam diorang ni cakap apa, sebab ialah kita tak faham apa yang diorang cakap kan. So lepas ni kalau korang dengar orang Cina cakap sui pian lah, maksudnya suka hati lah ataupun ikut kau je. Perkataan kedua, hai hao. Hai hao. Situasi yang sama, orang A tanya dekat orang B. Orang A ni tanya, 周末你昨天没有来做工，你 OK 吗? Maksudnya, kenapa awak tak datang office malam? Awak okey ke? Orang B, kawan dia jawab, hai hao lah. So, apa maksud hai hao? Hai hao maksudnya, okey lah. Perkataan ni pun kita kerap juga dengar sebenarnya. Cuma kita tak faham apa maksud dia. So, kalau lepas ni, kawan korang tanya kan, awak tak datang office malam, awak okey ke? Then, korang cuba jawab macam ni kat dia. Hai hao lah. Mesti dia tanya, mana kau belajar Mandarin ni? Perkataan ketiga, mei kuan si. Mei kuan si. Contohnya, orang A cakap dengan orang B, orang A ni cakap something macam ni tau. 对不起，我不能帮你. Sorry, saya tak dapat tolong awak. Lepas tu orang B jawab dekat dia, 没关系, 没关系. So, 没关系maksudnya tak apa ataupun it's okay. So, kalau lepas ni korang dekat office, kawan Cina korang cakap kan, sorry tau, aku tak dapat tolong kau. Cuba korang jawab macam ni kat dia, 没关系. Mesti dia terkejut. So, 你们学到新的东西吗? Jap, korang nak saya translate perkataan apa lagi? Boleh like, follow, share dan komen.